Miki nak cakap sikit pasal tu. Okay lah, Miki ada bagi tahu Jojo semalam yang kalau dia nak improve dia punya skills lagi, dia punya training, endurance, conditioning, dia boleh personal training dengan Miki. Miki boleh ajar semua tu dengan senang. A unanimous decision, Shima! Kalau nak improve dia punya skill, boleh je datang personal training dengan saya. Itulah kenyataan yang dikeluarkan Miki Ghazali apabila adik kepada petarung Muay Thai Malaysia Jojo Ghazali itu memberikan respon terhadap kekalahan abangnya kepada Shimon Yoshinari di episod One Samurai yang berlangsung Rabu lalu. Menerusi video yang dimuat naik di akaun media sosialnya itu, Miki secara berseluruh membahan Jojo supaya datang berguru dengannya dan turut menambah bahawa dirinya adalah fighter terbaik pernah ada di Malaysia. Okay, Assalamualaikum geng. Macam korang tahu semalam Jojo kalah. And Miki nak cakap sikit pasal tu. Okay lah, Miki ada bagi tahu Jojo semalam yang kalau dia nak improve dia punya skills lagi, dia punya training, endurance, conditioning, dia boleh personal training dengan Miki. Miki boleh ajar semua tu dengan senang. Tapi kalau dia tak nak Miki juga, yang selalu komen dekat Facebook tu, yang apa nama diorang Keyboard Warriors, korang pun tolong lah Jojo sikit. Komen dia, bagi tahu dia sikit, atur sikit dia punya teknik tu. Belum cukup lagi kan. Itu lah. Tapi contoh yang terbaik lah, fighter yang terbaik lah, boleh bagi tahu John. Miki lah, aku lah. Bukan aku nak belagak ni, tapi memang betul lah. Miki dia lah tupak. Mama.